Tengok. Oh. Saya datang daripada sana tadi, daripada Ulu Slim. Ini perkampungan orang asli Pos Bersih. Sini nak ke Pos Tenau, Pos Senderut, jalan dalam. Sekolah Pos Bersih, sekolah Pos Tenau. So, saya nak ke Pos Tenau. Dari Pos Bersih ni nak ke Pos Tenau lebih kurang 24 km lah. Ataupun lebih tepat lagi, Pos Tenau tu dia punya jarak daripada pekan yang paling hampir, pekan Slim River ataupun Tanjung Malim, lebih kurang 40 ke 45 km. Yes ho! Pos Bersih Ulu Slim. Saya akan terus ke sana, Pos Tenau, dan seterusnya memasuki sempadan Perak dan Pahang menuju ke Pos Senderut, Kuala Lipis, Pahang. Dekat sana ada air terjun. membina jalan baru dari Pos Tenau, daerah Mualim
Perak ke pos Labu Senderut, daerah Kuala Lipis, Pahang. Selebihnya tu korang boleh baca dekat sini, okey? Inilah jalan tu. Kalau korang tengok sepanjang jalan saya tadi, daripada Ulu Slim sampai ke pos bersih, jalan tu memang bersaiz ni. Saya tak yang ni bacaan dia saya tak pasti berapa geometri. Mungkin ada siapa-siapa yang boleh terangkan di dalam video ni di ruangan komen, okey? Dan apa yang saya rasa agak-agak saya lah, jalan yang akan dibina tu menuju ke Pahang, daripada Semadan Perak ke Pahang ni bersaiz macam ni. Boleh lah, okey? Dia boleh menjimatkan beratus dan berjam kilometer. Kalau ikutkan, kalau kita guna jalan biasa tu, daripada contohnya kita dari Slim, Tanjung Malim dan berhampiran dengannya, kalau nak ke Lipis Raub, dekat hampir 200 km melalui Bentong Raub, okey? Tapi kalau kita ikut Cameron, lagi jauh, 200 plus something macam tu. So sekurang-kurangnya dengan terbinanya jalan ni, bolehlah memendekkan sedikit masa. Lebih kurang daripada pos Tenau ni, di dalam daerah, di dalam negeri Perak, nak ke pos Senderut lebih kurang 17 km. Fakta tentang laluan ni, ianya telah wujud sejak sekian lama dengan laluan bersaiz denai yang digunakan oleh masyarakat orang asli dan orang-orang lama di sekitar Kuala Lipis, Raub, Pahang dan Tanjung Malim, Perak serta kawasan-kawasan sekitarnya. Jadi tidak heranlah orang-orang lama berjalan kaki merantasi Banjaran Titiwangsa untuk bertemu keluarga di sebalik Bukit Bukau Banjaran Titiwangsa yang terbentang luas. Mungkin ada yang merasakan diri jauh daripada keluarga tersayang, tapi hakikatnya tidaklah seperti itu kerana mereka ada di sebalik Bukit Bukau Banjaran Titiwangsa. Hanya banjaran tinggi dan hutan belantara yang memisahkan. Dengan terbinanya jalan ini, jarak dan masa perjalanan dari negeri Perak ke negeri Pahang, khususnya di bahagian selatan, dapat dikurangkan dari 190 km ke 230 km kepada 17 km sahaja. Terus ke sana highway baru Dekat sini laluan yang baru tu dalam pembinaan, okey? Kalau terus ni nak ke pos Tenau. Welcome to pos Tenau. Saya dah sampai dekat pos Tenau dah. Salah satu pos yang paling hujung. Dan di sebalik bukit tu, di belakang bukit tu, negeri Pahang, Raub, Kuala Lipis. Sekarang ni kita dekat negeri Perak, ataupun lebih tepat lagi dalam daerah Mualim, Ulu Slim, Slim River, Kampung Tenau, Perak, Darul Rizwan. Boleh tengok rumah-rumah masyarakat orang asli yang ada dekat sini. Dekat sana tu SK Tenau. Dekat sini SK Tenau SK Tenau.
Bye. Okay. Sini ya. Salah satu laluan sambungan jalan daripada Pos Ternau ke Pos Senderut yang masih dalam pembinaan. Let's go! Saya baru melepasi satu sungai Dekat sana ada budak-budak naik motor. Diorang ramai-ramai ni, tak tahu orang pergi mana. Saya macam biasa, saya akan teruskan perjalanan saya yang masih jauh akan terus menuju ke sana. Tengok apa jadi. Okay. Salah satu sungai yang memutuskan antara Pos Ternau dekat bahagian sana dan Pos Senderut. Ini salah satu sungai. Kalau banjir, sungai kita memang tak boleh lalu lah. Okey, tapi memandangkan hujan tak turun lagi, bolehlah kot lepas. Tapi kalau hujan dah turun, air naik, confirm kita tak boleh lepas. Okey, macam biasa. Let's go. Ini kalau hujan, air confirm naik. Oh, layar spin. Nasib baik boleh lepas lah begitu. Boleh tahan tinggi. Tak tahulah malam nanti macam mana dekat kawasan ni. Memang agak scary rasanya. Dengan tak ada rumah, tak ada apa-apa dekat sini memang tak ada. Laluan ni laluan membelah hutan, lintas Titiwangsa. Kalau korang tengok banjaran Titiwangsa tu, inilah laluan dia. Dia potong laluan tu. Kalau daripada highway, contohnya korang dekat atas highway utara selatan tu, dari Slim River, Tanjung Malim, Behrang, atas highway tu kan boleh tengok sejauh mata memandang. Inilah hutan banjaran Titiwangsa. Saya dekat tengah-tengah hutan ni lah sekarang. Binatang buas, binatang pemakan daging, semua ada dekat sini Sebab hutan yang ada dekat sini dia bersambung dengan hutan-hutan ataupun taman negara yang ada dekat sebelah Pahang, sebelah Kelantan. So ini memang habitat dia ada dekat sini lah.
Lalu tempat ni macam dekat alam lain rasanya. Seakan-akan kita masuk dekat alam lain. Motor dah rosak, dia kena ditinggalkan ke sana. Oh. Woi, betul-betul turun bukit nih. Betul-betul turun bukit ya, tengok. Tak semua saya boleh tunjuk sebenarnya, sebab ada beberapa aksi tu saya tak sempat rakam sebab bahaya kalau saya sambil merakam. Okey. Tengok. Oh. Minyak tumpah, minyak sebenarnya tak boleh tumpah nih. Kita dah nak jimat. Tadi jatuh ya. Sebenarnya bukan semua footage tu saya boleh rakam sebab ada beberapa tempat tu yang sangat-sangat tak sesuai untuk saya buat rakaman ya. Sebab saya kena pegang kamera lagi, kena ride lagi, kena kawal lagi, bahaya. Ada beberapa lah yang saya susah nak cerita lah. Tadi pun saya dah jatuh dah. Sunyi sangat. Saya pun risau juga sebenarnya. Dah masuk sini, tiba-tiba saya rasa, ya, kenapa saya pergi sini? Jauh lagi sebenarnya nak sampai pos Senderut nih. Agak jauh. Dengan keadaan minyak motor tadi jatuh, saya jatuh, minyak pun tumpah. Nasib baik saya cepatlah angkat motor tu. Tak tahu lah minyak tu boleh sampai mana. Orang rasa adakah saya boleh keluar dari hutan belantara ni ataupun sebaliknya.
pecah. Jatuh tadi Ini kali kedua saya jatuh sebab jalan ni agak licin. Boleh tengok fairing dah pecah dah. Tahu nak cakap apa. Adakah misi ini perlu diteruskan sampai ke pos Senderut ataupun kita dah separuh jalan dah ni melepasi pos Tenau. Dekat sana tu pos Senderut tapi jalan agak mencabar. Tak, maksud saya kalau abang dari sini, dekat sini lah. Pekan mana paling dekat? Sungai Koyan ke ataupun abang pergi Slim ke Tanjung Malim? Slim River dekat So kiranya pos apa tadi Lebo? Labu. Pos Labu, pos Senderut. Kalau nak pergi kira bandar lah, Slim lah paling dekat. Tapi kalau ialah kan kita biasa ke Berau. Jadi Okey, faham. Kira kadang-kadang lah sini jalan ni lah. Cuma jalan teruk lah. Tapi dah nak repair dah. Mungkin lepas ni dekat kot. Oh memang kalau dah repair memang sini lah. Itu pun saya tengok, saya dah buat research lah. Let's go bang. Saya nak pergi si minyak, ambil gambar sana, ambil gambar-gambar sikit, saya patah balik naik. Janji saya dah dapat video drone dah. Drone pun dah, bateri dah habis dah. Saya sedang menghampiri pos Labu Sekarang ni nasib baik saya jumpa beberapa masyarakat orang asli ni. Nak minta tolong dorang sikit lah sebab jalan pun agak teruk sangat jalan ni. Terima kasih bang, tolong rakamkan. Jadi juru kamera saya hari ini. Okey. Okey, let's go. Ni kampung satu. Kampung kedua ada tepi bukit ni. Ada tepi bukit lah. Tak, yang tu pos apa? Yang ni depan Terong, yang tu Rokam, yang bawah lagi kampung Hido nama dia. Hido lah, yang ada kedai tu. Yang ada kedai, abang pergi, abang jalan-jalan ada nampak macam konkret, abang masuk kanan lah. Kira sekarang ni bang, saya terus je lah. Terus je lah, Kampung ketiga, kira tapi jalan macam ni je lah. Jalan macam ni. Ada orang jual minyak kat sana Ada. Okey bang, terima kasih bang. Nanti kita jumpa lagi bang. Okey. Sama. Sana pun ada orang jual ni, macam air. Air, itulah. Kalau sini ada air, saya nak pergi sini. Tapi abang kata tak ada, siapa? Saya pergi sana. Okey bang. Terima kasih. Okey. Teruskan perjalanan abang tu dia dah pergi sini dah. Kampung Lebu ada orang ni. Tadi kita orang datang daripada sana. Saya datang daripada sana, lepas tu jumpa diorang. Nasib baik ada orang pun ada bagi tahu. Kalau ikut yang tadi saya dah nak patah balik dah. Tapi mandangkan dia kata dia tak jauh sangat dah. Itu yang saya teruskan perjalanan. Hey God. Okay, let's go.
Yes sir. Bang. Kampung orang asli. Sekarang ni saya dekat Pahang dah ni, okey. Ini dia Pahang dah. Pahang Darul Makmur di dalam daerah Lipis, sini Lipis. Teruk sangat jalan. Apalah, pelan-pelan lah. Penting kita boleh lepas. Saya nak isi minyak, saya nak makan. Saya pun tak jangka sampai macam ni sekali Jalan ini kalau tiba-tiba hujan, rumah dekat atas bukit Kalau lalu tempat macam ni teringat dekat Sabah, perkampungan orang-orang dusun, lebih kurang macam ni dekat pedalaman tu. Kota Marudu, dekat Kota Marudu, Gana, Samparita, Bombong 1, Bombong 2, Bombong seterusnya. Saya dah pergi dah. Saya nak sampai dekat Senderut je. Lepas Senderut, kita patah balik, okey? Nak minum, nak isi minyak, kita patah balik ke pos Tendau. Kita masuk balik negeri Perak. Saya akan ikut laluan macam sama macam tadi. Dan kita akan dapatkan rakaman malam. Let's go! Cecak. Apa? Ekenember. Okey bang Mana? Nak pergi Ulu Slim. Tadi dari sana. Lepas ni nak patah balik sana lah. Nak review jalan Tenau Senderut. Tapi teruk lah jalan dia bang. Teruk betul lah. Ini pun nak hujan dan ni. Kalau hujan boleh lepas lah bang saya. Tahu lah lepas tapi habis lah bang. Terus lah licin. Kena tidur. Sorang. Kena tidur kat sini lah. Pasang kemah kat sini boleh kan? Mana-mana boleh lah. Klinik Kesihatan Senderut. Dekat sana tu sekolah kebangsaan Senderut. Dan yalah macam tu. Lebih kurang. Malam nanti saya akan patah balik ikut laluan yang sama. Boleh ambil video bang Peace lah sikit, sembang-sembang sikit. Ini diam je. Apa ni? Tak ada hal lah. Semai pun saya boleh cakap, semai. Boleh sikit-sikit. Ha? Tak. Faham je lah, faham. Faham sikit-sikit, betul. Ada member semai temuan ada. Cuma kalau saya cakap tu tak lancar lah. Tapi kalau diorang cakap tu saya faham. Nama siapa? Awak lah, awak ni. Ha? Khairul lah ni. Along okay. Ni. Ni. Tu siapa nama dia? Khalil. Panggil dia Khalil. Nah, gula-gula. Lel nah. Gula-gula. Bagi dia ni habis dah. Itu aja. Ada lagi budak-budak ada. Haji nama siapa je? Yoge Ben Yok Gayang. Yoge Ben Yok Gayang sekarang umur berapa? Asal di Kuala Senderut. Memang asal anak jati Kuala Senderut, anak Pahang lah ni. Sekarang umur berapa je? Tak tahulah pasal saya umur 60 lebih. Oh, tapi ya dulu-dulu orang lama kan dia register. Masa kritis saya dah ada dah. Oish, saya ingat lebih lah macam ni. Mungkin dalam dokumen. IC pakai timbak masa tahun 72 saya tahu sangat. Oh. Kira saya masa tu kalau macam budak sekarang saya dah kahwin tapi saya tak lah. Guru dah mati. Ya, dulu-dulu yalah surat beranak tu diorang daftar macam tu je tapi mungkin lebih lah. Acik Tahu lah orang kritis saya tahu.
Ya, ya, ya. Saya ikut bapak buat kerja bom pokok apa semua dekat padang sekolah tu. Oh, dulu-dulu Orang putih yang buka pos-pos. Ya, ya, betul, betul. Apa semua. Zaman British lah. British. Saya dah ada. Cepat masa berlalu. KL ke Tanjung Malim dekat je. Betul, Cik. Jauh. Tanjung Malim ke mana ni? Ke Ulu Slim. River, kita sana dah ada tak berapa jauh. Tanjung Malim dengan Slim River. Nak sampai ke Bersih pun kira dekat lah. Iyalah. Yang jarak jauh sikit daripada Bersih ke Tenau ni. Ke puncak ni. Ini kira terakhir lah. Pos Send Road Send Road. Send Road. Send Road. Kebanyakannya orang Semai ya bang. Memang Semai ya. Saya dah sampai pos Send Road di dalam negeri Pahang, daerah Lipis lah bang. Iya. Daerah Kuala Lipis Di dalam daerah Kuala Lipis. So malam nanti tengok macam mana. Andai kata tak hujan, saya akan teruskan perjalanan saya menuju ke Ulu Slim. Ikut sama jalan yang tadi tu. Tapi mungkin jalan agak gelap lah. Tengok nanti, harap tak hujan. Sekarang ni pun dah petang dah ni. Sekarang pukul berapa bang? Sekarang pukul 5 dah. Dan pukul 5. Dan ke mana ni, ke Tenau? Tenau. Dan boleh boleh. Ya. Seorang perjalanan sejam setengah je. Sejam setengah. Ya. Ni bang iyalah cik rasa jauh pasal baru masuk, baru pergi. Betul. Orang selalu berulang kan. Pukul 6 boleh pergi, 7 boleh pergi. Macam seorang asli cakap, bila jalan baru pergi, kita pergi cara kapir kan. Betul. Tapir. Dengan rasa kita jauh. Cara tapir lah, slow je. Tadi pun 2-3 kali jatuh, motor pun dah pecah dah. Memang jalan tak cantik. Dia lah semalam hujan kuat. Betul, semalam hujan Memang betul kuat. Tak boleh buat apa lah. Yalah dah masa nak batu kan. Kampung sini pun cantik lah cik. Tenang kampung ni. Salah satu perkara yang merisaukan saya daripada tadi pagi, sebelum saya memulakan eksplorasi ini, hujan. Dan mimpi ngeri itu benar-benar berlaku. Sekarang ni hujan. Sekejap lagi dah nak masuk maghrib dah. Planning saya nak tinggalkan pos Send Road ni sebelum maghrib. Tapi dah hujan macam ni, rasanya tak pasti macam mana. Pukul berapa saya boleh teruskan perjalanan. Dengan keadaan jalan Tanah Merah tu, rasanya tak pasti kalau boleh lepas bukit yang ada di sepanjang laluan tu. Adakah saya perlu bermalam jadi kat sini untuk malam ni dan meneruskan eksplorasi ni esok pagi, ataupun macam mana, saya pun tak pasti.
Dekat sini hujan renyai-renyai. Masih dekat kampung Mai Tigol dekat sana tu pos Senderut. Saya dah melepasi pos Senderut menuju ke pos Tenau. Okey, kita tengok apa jadi. Lepas dia perkampungan orang asli Labu dekat depan ni dah tak ada perkampungan dah. Okey, let's go. Sebenarnya kan untuk berhenti ni sangat-sangat tidak digalakkan Ada lebih baik teruskan perjalanan. Betul, tadi pun sebelum maghrib waktu saya tinggalkan tempat tu, ada beberapa penduduk orang asli di kampung Senderut lah. Diorang pun dah pesan kalau boleh stay je dekat sana dan jangan balik dulu. Tunggu besok hari cerah baru teruskan perjalanan. Tapi memandangkan saya nak dapat gambaran di malam hari, nak tak nak saya kena teruskan juga perjalanan ni. Dan diorang kata kalau nak teruskan juga, kalau boleh tak payah berhenti-berhenti. Ini kira sebenarnya saya dah langgar pantang ni. Dekat sini ada anak sungai, dekat depan tu jalan yang agak teruk tu, jalan yang berbukit. Mungkin yang part tu saya tak boleh rakam sebab saya nak fokus dengan pemanduan. Harap. Sebenarnya kaki saya pun tengah sakit sakit sangat-sangat. Sebab tadi saya jatuh. Saya cuma mengharapkan hujan di dekat sini jangan ada hujan je. Harap sangat hujan tak turun dekat bagian ni. Dan motor ni jangan buat hal. Let's go. Dekat bagian ni sangkut. Bagian yang berbatu ni tadi sebenarnya mati enjin gelap, apa pun tak nampak. Let's go. Motor pun sebenarnya berapa kali saya jatuh tadi. Banyak kali juga saya jatuh. Cuma tak semua bagian saya boleh rakam macam biasa. Sebab saya nak fokus dengan pemanduan. Saya berhenti dekat bahagian ni. Welcome to the hill gate. Sekarang ni lokasi saya di tengah-tengah banjaran Titi Wangsa, antara negeri Pahang dan negeri Perak. Kalau korang boleh tengok sejauh mata memandang daripada Lebuh Raya Plus, kalau lalu dekat persimpangan Tanjung Malim ataupun persimpangan Lembah Beringin, Berang dan seterusnya, kalau korang nampak Bukit Bukau sejauh mata memandang tu, Fuad MK ada dekat tengah-tengah bukit tu sekarang. Untuk footage malam ni, saya bermula daripada pos Senderut di dalam negeri Pahang menuju ke pos Tenau di dalam negeri Perak. Apa-apa pun boleh jadi.
Saya coba jerit Okey. Korang dengar saya jerit. Maaf korang jangan terkejut. Wow! Pantulan suara tu lebih daripada 3. Sedia maklum, kalau pantulan suara tu melebihi daripada 3, 4, kita sedang dikelilingi hutan yang sangat-sangat tebal. Ini Banjaran Titiwangsa. Akan datang, kalau laluan ini dah siap dan boleh dilalui, korang ingat nombor motor ni. Jejak sejarah misteri mistik fakta Re berakhir di sini. Berjumpa lagi di Kembara Eksplorasi yang akan datang. Terima kasih. Saya dah melepasi sungai yang ni. Ini maksud dia, saya dah semakin menghampiri pos Tenau. Ataupun lebih tepat lagi, saya dah masuk negeri Perak Darul Rizwan. Kalau boleh tengok footage yang saya tadi, saya dah berhenti dekat sini sekejap Sebenarnya kan, waktu saya dekat pos Sendero tadi, waktu tu hujan, saya betul-betul dah risau dah. Saya takut saya tak boleh balik Tapi planning saya, kalau andai kata jalan ni yang saya lalu ni sekarang pun basah, memang saya kena bermalam dekat sana lah. Tapi alhamdulillah, hujan tu dekat pos Senderut dia. Sebenarnya tempat ni pun agak seram-seram juga nih. So sebelum apa-apa berlaku, baik kita tinggalkan tempat ni sekarang, oke? Macam biasa, kita bukan kebal. Let's go. Coba bayangkan, saya tak sempat lagi naik motor, tiba-tiba dia keluar dari semak samun ni, sergah saya. Puh.